Kalau nak cari rumah semi-D dekat dengan kawasan prime area, saya boleh suggest dekat tuan-tuan. Okey, rumah semi-D ni dekat dengan Bukit Beruang Bestari, fasa yang kedua. Okey. Ni punya design dia. Okey, bukaan dia adalah 35 kali 121. Okey, so nanti saya tunjuk kenapa 121. So tuan-tuan boleh tengok kat sini. Sini ada banglo Bukit Beruang Bestari. So sana tu ada bukit-bukit beruang kat sana. Okay, so jom kita masuk. So untuk rumah semi-D macam biasa, tanah lebihan tepi 10 kaki. Dan juga yang bahagian belakang dia tu minimum 30 kaki. So untuk ruangan carport dia, okay, 30 kaki. Living area dia, okay, guna tile 2x2 lah. Okay, ada pintu sliding dekat situ. Ni ruangan master bedroom dia. Dan juga bahagian tandas. Dan ni juga bilik nombor 2. So jom kita pergi ke bahagian belakang. So inilah dia punya bahagian kitchen area dan juga dining area lah kat sini. Tapi luas kat sini pun ada ruangan lagi. Dan bilik nombor 3 dan bilik yang keempat. Okey, so tandas ada lagi di bahagian belakang ni. Dan ada ruangan laundry area kat sini. Okey, tak cukup dengan tu, dibagi lagi tanah lebihan minimum 30 kaki. Okey, so tanah lebihan minimum 30 kaki. So kalau tuan-tuan nak extend lagi kat sini pun boleh. Okey, 30 kaki guys. Macam-macam benda boleh buat kat belakang ni. Nak extend ke, nak buat ruangan lagi ke, ataupun nak buat ruangan lepak kat belakang ni pun boleh. Okey, untuk rumah ni pegangan dia adalah hak milik kekal untuk MCL sahaja. Kita punya booking hanya RM1,000 sahaja. So promotion kita bagi dengan free legal SPA. Okey, minimum 30 kaki tanah lebihan di bahagian belakang. Kita nak jual dengan harga serendah RM479,000 sahaja. So kalau ada yang berminat, kontak saya Faizal Tanah. Tekan link dekat bio, kita kasih jadi. Bye bye.